Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah sekali lagi memperkukuhkan komitmennya dalam membanteras pelanggaran undang-undang imigresen menerusi satu operasi bersepadu yang membawa kepada penahanan puluhan individu disyaki melakukan pelbagai kesalahan berkaitan imigresen. Operasi yang dikenali sebagai Ops Mahir, Ops Selera dan Ops Sapu itu dilaksanakan hasil risikan serta maklumat awam yang diterima sebelum ini. Bermula sekitar jam 10.30 pagi, seramai 15 pegawai daripada Unit Tindakan Imigresen Bahagian Penguatkuasa JEM Negeri Kedah digerakkan ke beberapa lokasi sasaran di daerah Kubang Pasu dan Kuala Muda. Sebanyak 9 premis telah diperiksa sepanjang operasi. Lokasi yang menjadi tumpuan termasuk ladang ternakan ayam, kilang, premis makanan dan rumah kediaman yang dipercayai menggaji atau melindungi individu yang melanggar peraturan imigresen negara. Hasil pemeriksaan mendapati seramai 73 individu telah diperiksa, terdiri daripada 14 warga negara Malaysia dan 59 warga asing dari Myanmar, Bangladesh, Nepal, Indonesia serta Thailand. Selepas proses semakan dokumen dan pemeriksaan lanjut dijalankan, pihak penguatkuasa menahan 39 individu yang disyaki melakukan kesalahan di bawah Undang-Undang Imigresen. Daripada jumlah itu, 28 adalah lelaki, 9 wanita dan 2 lagi merupakan kanak-kanak. Mengikut pecahan, tangkapan membabitkan 17 warga Myanmar, 15 warga Thailand dan 7 warga Indonesia termasuk 2 kanak-kanak. Menurut Jabatan Imigresen, siasatan awal mendapati sebahagian daripada mereka dipercayai tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan, menyalahgunakan kemudahan pas imigresen serta melanggar syarat pas yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Susulan itu, tindakan diambil mengikut peruntukan Akta Imigresen 1959,63 termasuk Seksyen 61C, Seksyen 55B, Seksyen 55E serta Peraturan 39B Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 berdasarkan kesalahan yang dikenal pasti. Selain itu, sebanyak 5 borang IMM 29 atau saman kepada saksi turut dikeluarkan bagi membantu melengkapkan siasatan. Kesemua individu yang ditahan berusia antara 3 hingga 53 tahun telah dibawa ke Depo Imigresen Belantik untuk tujuan dokumentasi, siasatan dan tindakan lanjut mengikut lunas undang-undang yang berkuat kuasa. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah menegaskan bahawa operasi penguatkuasaan seperti ini akan terus dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Tindakan bukan sahaja akan dikenakan terhadap individu yang melanggar undang-undang imigresen, malah turut melibatkan mana-mana pihak termasuk majikan atau individu yang didapati melindungi, menggajikan atau bersubahat dengan pelanggaran tersebut. Dalam masa yang sama, orang ramai turut diseru agar terus menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa sekiranya mengesan sebarang aktiviti yang mencurigakan. Kerjasama masyarakat amat penting bagi memastikan undang-undang dipatuhi, keselamatan awam terus terpelihara dan kedaulatan negara sentiasa diperkukuhkan. Undang-undang bukan sekadar untuk dihormati ketika diawasi, tetapi wajib dipatuhi walaupun tiada siapa yang melihat. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.